Okey, kita ada strawberry, coklat dan juga vanila. Oh, memang sedap ni kak. Kalau saya nak 3 boleh kak? Boleh? Oh, cantik. Memang kita suka benda ni. Okey, bergurau saja. Jadi anda boleh mendapatkan aiskrim yang anda inginkan di sini. Dan seterusnya mengambil gambar di photo booth yang telah tersegam indah ini. Baiklah, kepada anda yang sedang mengambil makanan, di sebelah kanan saya masih lagi ada meja kosong untuk anda menjamu selera. Jangan malu dan jangan segan, sila menjamu selera dengan kemanisan yang terdapat di sini. Okey. Baiklah, kepada anda yang baru tiba juga, kita ucapkan selamat datang kepada anda. Terima kasih kerana sudi memeriahkan lagi majlis perkahwinan di antara Muhammad Imad dan juga adiknya iaitu Auni Sobira dan juga pasangan mereka. Dan sedikit maklumat untuk anda semua, lebih kurang jam 12.30 tengah hari kita akan menyaksikan perararakan pengantin kita yang akan masuk ke Balairung Freeport Formosa Melaka ini. Dan saya berkunjung seketika ke booth ambil gambar ni. Saya suka tengok abang punya caption. Sudah berpunya bang Oi, lain macam caption bang. Akak pandang tu, jeling tu. Okey kak, bergurau je Okey, dekat sini juga disediakan pelbagai jenis prop seperti kacamata, kata-kata dan juga topi sebagai props untuk anda menampakkan lagi meriah gambar yang anda ingin abadikan di sini. Okey, baik, kini saya beralih pula ke bahagian mengambil makanan Okey, di sini untuk makluman anda terdapat 2 jenis nasi, iaitu nasi putih dan juga nasi minyak. Jadi anda boleh pilih sama ada anda inginkan kedua-duanya sekali ataupun salah satu Dan kita terdapatnya abang-abang sado daripada Balairung di sini akan membantu anda untuk mengambil lauk pauk yang disediakan di sini. Nama dia Abang Danish. Okey, kita sebut. Nama dia Abang Danish. Abang Danish ni dia merupakan abang yang handsome, memakai tanjak di sini. Handsome betul? Ya, dia memang handsome betul. Oh, dia kena senyum. Dia senyum memang lebih kak. Dia punya senyum tu dah penuh dengan kemanisan dah. Gurau bang jangan marah bang. Baiklah, seterusnya di sini juga terdapat pelbagai jenis air yang disediakan untuk anda semua. Tidak lupa juga kuih muih untuk anda mengambil selepas anda makan menu utama kita pada hari ini. Baiklah, kepada tetamu yang ingin pulang, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Sesungguhnya kehadiran anda amatlah kami hargai dan sesungguhnya kehadiran anda menyerikan lagi majlis perkahwinan antara Muhammad Imad dan pasangannya dan juga adiknya iaitu Auni Sobira dan juga pasangannya bertempat di Balairung Freeport Formosa Melaka. Juga kepada anda yang ingin pulang, jika ingin memberikan kata-kata ataupun wish kepada pengantin kita, terdapatnya satu ruangan guestbook di hadapan pintu masuk ini untuk anda menuliskan kata-kata untuk pengantin kita pada hari ini. Baiklah, saya mengganggu semula akak kita di Setylicious ni kak Akak akan nampak saya sampai kumpat kacau akak kak, sebab saya suka aiskrim akak. Dijamin puas hati, itulah tagline di Setylicious kak Okey, jadi kepada anda yang ingin mendapatkan aiskrim seperti strawberry, coklat dan juga apa kak? Vanilla. Senyum lebih sikit kak. Itu yang buatkan aiskrim akak lebih manis sebenarnya Okey, jadi anda boleh dapatkan di sebelah kiri Balairung kita ini untuk mendapatkan pelbagai jenis aiskrim yang tersedia di sini. Dan seterusnya kita hadir pula ke bahagian photo booth. Wah, kita nampak adik-adik manis kita kat sini. Ini semua memang ambil gambar lah. Tak apa, abang tak ganggu. Ambil je. Okey je. Mana tahu nak ambil kenangan, nak ambil gambar dengan abang pun boleh. Tak apa. Jangan ambil perhatian orang. Tak, abang ambil perhatian awak sahaja. Kosong cik. Boleh. Jika anda ingin mengambil gambar sebagai kenangan anda pada majlis perkahwinan ini, anda boleh datang ke photo booth. Siapa nama tadi bang? Nama. Rahimi. Abang Rahimi dan juga krunya di sini akan membantu anda. Sudah berpunya kak? Sorry. Okey, baik. Saya tak ganggu. Sorry. Okey, bro, senda kita pada hari ini. Baiklah, kita teruskan kepada anda semua yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera kepada anda dan terima kasih kerana anda semua sudi hadir pada majlis perkahwinan kita pada hari ini.
Okey, Azri, izinkan saya berceloteh seketika. Dipersilakan bang. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suasana pada hari ini cukup indah. Dewan yang dipenuhi dengan senyuman, gelak tawa dan ukhuwah yang terjalin antara keluarga, sahabat handai serta para jemputan. Jadi kita persilakan kepada para tetamu dan para jemputan untuk masuk ke ruangan Balairong dan terus ke ruangan makan untuk menikmati juadah hidangan yang telah disediakan. Bagi yang sedang menikmati hidangan, silakan makan dengan tenang, jangan terburu-buru. Hari ini bukan sekadar kita dijemput makan, tetapi kita dijemput untuk berkongsi kegembiraan bersama dua pasangan mempelai yang dikurniakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepada kamu. Jadi marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat kesihatan, nikmat rezeki dan nikmat dapat berkumpul bersama insan-insan yang kita sayangi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya masih belum mencuba hidangan yang disediakan, jangan malu dan jangan segan. Hari ini pihak tuan rumah bersama Balairong Freeport Evamosa LIM Bintang Catering menyediakan pelbagai menu istimewa untuk tetamu semua. Jadi kita ada nasi minyak yang harum, ayam masak merah, daging masak hitam, rebung masak lemak. Seterusnya kita ada ulam-ulaman segar bersama sambal belacan, keropok ikan, ikan masin serta pelbagai lagi hidangan yang pasti membuka selera. Bagi pencuci mulut pula, jangan lupa menikmati cendol. Kita ada bubur pulut hitam, tembikai segar serta aneka kuih tradisional yang telah disediakan di sebelah sana. Jadi anak-anak yang dah selesai makan, bolehlah minta izin ibu ayah untuk menikmati aiskrim daripada Di Setialicious yang berada di sebelah kanan saya. Okey bang, baik Alhamdulillah. Semoga dapat menambahkan lagi kemeriahan pada majlis hari ini. Jadi jangan lupa juga singgah ke photo booth Style You bersama dengan Encik Azrul dan Ros di sana. Rakaman gambar bersama dengan ahli keluarga, ibu ayah, adik-beradik dan sahabat handai. Kadang-kadang sekeping gambar hari ini akan menjadi kenangan yang paling bernilai beberapa tahun akan datang nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan ini kita mengajar banyak perkara. Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar pangkat, tetapi jangan lupa harta yang paling bernilai ialah keluarga yang masih lengkap, ibu ayah yang masih boleh dipeluk dan sahabat yang masih sudi bertanya khabar. Sebab itu jika hari ini kita berjumpa saudara yang lama tidak bersua, hulurkan salam, senyumlah dan bermaaf-maafan. Muka inilah pertemuan yang Allah aturkan untuk mengeratkan kembali silaturahim. Jadi sekali lagi, pihak tuan rumah mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir memeriahkan majlis hari ini. Jadi teruskan menikmati hidangan, berbual mesra bersama dengan keluarga dan juga sahabat. Semoga setiap suapan menjadi rezeki yang diberkati, setiap langkah ke majlis ini dikira sebagai amal kebajikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Jadi selamat menjamu selera dan semoga semuanya menikmati majlis yang penuh keberkatan ini. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara Azri yang berada di konti DJ. Silakan. Terima kasih kepada sahabat saya yang memberikan kata-kata haluan yang sangat bermakna. Terima kasih bang. Abang punya gaya tu memang handsome lah bang. Saya mengidolakan abang lah. Bergerak sini bang. Baik, kepada anda semua teruskan menjamu selera di sini kerana kita masih lagi ada masa sebelum kita menyaksikan perarakan kedua mempelai kita lebih kurang jam 12.30 tengah hari ini. Baiklah, saya mengganggu seketika akak kita yang sedang menulis guestbook di sini. Ui, lawanya tulisan akak. Akak ni rasa biasa tulis diary ni, tulisan lawa ni kak. Berapa tak saya tak baca, saya tengok tulisan akak je. Tulis kat panjang lebar 3 muka surat pun tak apa. Biar nanti pengantin baca sampai malam. Bedtime story. Okey, juga di bahagian tepi foto booth ni disediakan juga satu guestbook di mana anda juga boleh mengabadikan segala wish-wish anda beserta gambar anda di sini. Untuk maklumat lanjut juga anda boleh berkunjung di sini untuk mendapatkan props dan juga perkataan-perkataan menarik untuk anda mengambil gambar di sini.